jalan. Ni Mama Ita ni aku geram ni. Satu Malaysia tau dah round hari ni nak pergi Kota Barunya hal. Kota Baru masuk Gerik lah apalah George Town. Dia lalu Bukit Bunga lah. Dia kata dah di dari Greek. Habis minyak aku dah setengah tank. Kau yang nak jalan dekat kan? Aku tanya je ni jalan alternatif. Masuk. Aku tak cakap masuk kau tiba-tiba. Aku dah buat masuk dah ni dia kata. Tiba-tiba masuk pula jalan jeli kau. Dah lah kita takut gajah. Kita tahu. Kita takut gajah dah masa tu. Aduh. Minyak aku dah tinggal separuh tank dah. Tak sampai-sampai juga Kota Baru ni. Itulah masalahnya. Kereta baru kan. Kereta baru memang lah. Kenalah round the world. Pandai lah kau. Habis minyak aku. Kau bayangkan dah. Kereta baru kena berkenalan dengan jalan. Itu pandai. Aku pun tak sangka lah round the world. Round the world dah tau. Tak guna daripada Gua Musang tu. Lepas tu dia sibuk nak berhenti Bukit Bunga. Dia nak beli apa tau. Mama Ita punya sewel. Ada dia nak beli periuk belanga daripada Siam. Aku tak nak lah. Dah apa nak periuk belanga Siam tu. Nipis-nipis tu. Nampak hujan tau, hujan. Sebab hujan dah tak berapa lebat dah tapi masih hujan. Nak elak jam. Dia nak elak jam, dia pusing satu semenanjung Malaysia. Nak pergi Kota Baru. Letih aku. Sampai puncak Titiwangsa. Letih wah. Wah banyak letih oh. Kan kau yang drive, aku yang drive. Hujan-hujan. Tadi aku yang drive dalam hutan jeli tu. Tahu, dalam hutan jeli aku yang drive tau. Kau drive lepas keluar hutan. Lepas tu kau ngantuk. Orang. Keluar hutan aja kau drive. Dalam hutan macam nak mati aku drive tau. Akal. Panjang akal dia. Itulah. Otak betul lah. Kau punya akal lah panjang. Mama Ita otak betul.